Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan kongsikan satu topik yang ramai murid merasakan agak mencabar, iaitu Matematik Tingkatan 4 bab yang ke-7, graf gerakan. Kalau kita perhatikan, graf gerakan ini boleh dibahagikan kepada dua jenis bentuk graf. Yang pertama ialah graf jarak melawan masa dan yang kedua ialah graf laju melawan masa. Tetapi bagaimana cara untuk kita mentafsir graf tersebut? Kalau kita perhatikan, kedua-dua bentuk graf ialah sama, tetapi adakah tafsirannya mempunyai maksud yang sama? Sudah tentu sama sekali adalah tidak. Walaupun pergerakan pada garis A pergi ke B dan juga pada garis P pergi ke Q menunjukkan garis yang mendatar, kedua-duanya adalah sama, tetapi maksud tafsirannya adalah berbeza. Untuk A pergi ke B, graf jarak melawan masa membawa maksud ia sedang pegun ataupun berhenti. Tetapi jikalau untuk P pergi ke Q, iaitu graf laju melawan masa pula, membawa maksud ia sedang bergerak dengan hal laju ataupun laju yang seragam. Tetapi graf gerakan tidak boleh lari melibatkan pengiraan. Untuk ini, murid-murid perlu tahu dan perlu faham yang mana jikalau grafnya adalah jarak melawan masa, hanya mempunyai dua sahaja formula. Yang pertama iaitu adalah formula pertama, laju diwakili oleh kecurunan, yang mana Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan formula yang kedua ialah purata laju, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tetapi bagaimana pula jikalau graf laju melawan masa? Ada tiga formula. Yang pertama ialah kecurunan diwakili oleh kadar perubahan laju ataupun pecutan. Dan yang kedua ialah laju purata, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dan yang ketiga iaitu jumlah jarak yang dilalui, yang mana diwakili oleh luas di bawah graf. Tetapi murid-murid perlu memberi sedikit penekanan kepada bentuk trapezium, yang mana formulanya ialah 1/2 A plus B didarabkan dengan tinggi bagi bentuk trapezium tersebut. Jom kita tengok satu contoh yang mungkin boleh memahamkan dengan lebih detail lagi. Pertama, kalau kita perhatikan contoh ini, Faris sedang menunggang motosikal dari rumah ke universiti, di mana graf ini menunjukkan graf ialah jarak melawan masa. Ada berapa formula? Ya, itu ada dua formula. Soalan pertama, nyatakan pandangan anda, apakah yang berlaku pada minit 42 hingga ke minit 59? Ia adalah menunjukkan satu garis yang secara mendatar membawa maksud ia sedang berehat ataupun berhenti ataupun pegun. Mudah? Dan soalan yang kedua, hitung laju dalam kilometer per minit pergerakan Faris dalam 42 minit yang pertama. Sebagaimana kita sedia maklum, formula laju adalah diwakili oleh kecurunan. Cikgu telah letakkan dua koordinat, iaitu asalan 00 dan juga yang kedua ialah 4263. Gantikan sahaja ke dalam formula kecurunan dan tekan kalkulator, terus kita akan dapat nilainya 1.5 km per minit. Mudah bukan? Cikgu harap perkongsian ini boleh menambah sedikit sebanyak ilmu bagi graf gerakan. Selamat beramal. Assalamualaikum.